Di akhir video ini, para pelajar akan dapat mengenal pasti tumbuhan lanskap mengikut kumpulan, ciri-ciri dan asas bahagian utama tumbuhan lanskap. Seterusnya, pelajar akan dapat menghasilkan koleksi herbarium tumbuhan lanskap berdasarkan sistem tanaman binomial. Di Malaysia, terdapat banyak taman herba dan taman botanikal yang menawarkan pelbagai spesies tumbuhan, termasuk herba perubatan, masakan dan aromaterapi. Antaranya ialah Taman Botani Negara Shah Alam Selangor, Taman Herba Negeri Perak, Goping Perak, Taman Botani Perdana Kuala Lumpur, Taman Agroteknologi Mardi Langkawi Kedah, Taman Botani Putrajaya, Putrajaya, Taman Herba Tropika UKM Bangi, Selangor, Taman Botani Sarawak, Sarawak dan Taman Herba Tasik Kenyir, Terengganu. Taman-taman ini menjadi tempat yang ideal untuk meneroka biodiversiti tumbuhan tempatan dan eksotik. Taman ini menjadikannya sebagai tempat yang sesuai untuk pelajar mengetahui tentang tumbuhan herba tempatan dan antarabangsa. Malaysia mempunyai pelbagai jenis tumbuhan herba yang digunakan dalam perubatan tradisional, masakan dan sebagai sumber penyembuhan. Antara jenis-jenis tumbuhan herba untuk tujuan perubatan yang jarang diketahui di Malaysia ialah: pertama, tembaga suasa atau melong. Kegunaannya adalah digunakan secara meluas dalam masakan, terutamanya dalam hidangan laksa. Ia juga mempunyai sifat perubatan seperti membantu masalah pencernaan dan meningkatkan selera makan. Keistimewaannya ialah selain digunakan dalam perubatan, ianya juga menjadi pokok hiasan bagi halaman rumah kediaman serta lanskap komersial. Kedua, ganda rusa hitam. Ganda rusa mempunyai dua jenis, ada yang berbatang hitam, ada juga berbatang hijau. Namun, ganda rusa berbatang hitam sering dijadikan pilihan dalam kebanyakan perubatan tradisional. Ia tumbuh di kawasan lembah atau belukar di bawah pohon-pohon besar. Ketiga, kapal terbang atau panca alam atau pokok Jepun. Pokok kapal terbang merupakan herba yang mempunyai banyak khasiat dalam perubatan tradisional. Selepas menggunakan pokok ini, cuci tangan bersih-bersih kerana keracunan ini juga boleh dipindahkan oleh ibu yang mengandung kepada kandungannya melalui uri. Keempat, hempedu bumi atau akar cerita. Hempedu bumi atau akar cerita adalah herba paling pahit dalam perubatan tradisional Melayu dan juga dikenali sebagai raja herba pahit. Daun hempedu bumi ini boleh dijadikan ubat untuk merawat penyakit kencing manis, merawat luka, rawatan gigitan ular dan gigitan serangga, kehilangan selera makan, masalah buah pinggang atau pielonefritis serta buasir. Daun ini juga digunakan sebagai ejen astringen, pembunuh bakteria, ubat penghilang rasa sakit, meredakan demam dan rawatan untuk cacing. Herba untuk tujuan masakan. Hanyir ikan. Pokok hanyir ikan ini merupakan tanaman yang tumbuh melata seperti tanaman pegaga dan menyembunyikan bahagian dahan yang akan memegang dan berada dalam tanah, sesuai bagi mereka yang obesiti dan anti-kanser. Bunga gincu atau nama sebenarnya red button ginger atau Costus woodsney. Kudup atau kelopak yang keluar dari bunga warna merah ini boleh dimakan, manis seperti jambu berteh. Herba ini sering dijadikan ulam dalam masyarakat Melayu. Selain itu, terdapat herba lain yang sering digunakan, iaitu bunga kantan. Bunga kantan mudah didapati dalam masakan masyarakat, terutamanya masyarakat Melayu. Ianya berfungsi untuk memperlahankan penyerapan karbohidrat, sekaligus kurangkan serapan gula, masalah hypertension dan kurangkan tekanan pada jantung. Selain itu, ianya turut membantu menurunkan paras kolesterol. Bunga kantan juga bertindak sebagai ejen cegah risiko kanser, terutamanya kanser kolon dan juga penyakit-penyakit lain seperti gout dan batu karam. Hempedu bumi, Andrographis paniculata. Digunakan untuk merawat demam, masalah pernafasan dan untuk meningkatkan sistem imun.
temulawak, Curcumin zeta rhiza. Digunakan untuk merawat masalah pencernaan, hati dan perut kembung. Digunakan dalam perubatan tradisional untuk masalah pernafasan, gangguan pencernaan dan juga untuk menenangkan saraf. Serangau juga digunakan sebagai tonik umum untuk kesihatan. Mas cotek atau Ficus deltoidea, kegunaannya, tumbuhan ini terkenal untuk meningkatkan kesihatan umum, membantu masalah kesuburan dan merawat penyakit kronik seperti diabetes dan tekanan darah tinggi. Tanaman herba tidak hanya menawarkan faedah kesihatan dan kecantikan, tetapi juga memberi peluang untuk penemuan dan pembelajaran dalam bidang botani dan perubatan. Penggunaan dan penanaman herba boleh menjadi langkah yang bermanfaat untuk kesejahteraan pribadi dan keseimbangan alam sekitar.